Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari mengecam tindakan rejim Zionis Israel yang menyerang dan menahan aktivis Global Summit Flotilla ketika misi bantuan ke Gaza. Beliau berkata, tindakan memintas kapal dan menculik aktivis berhampiran Pulau Crete, Greece jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Menurutnya, tindakan berulang kali itu membuktikan niat berterusan Israel untuk menindas rakyat Palestin sama ada melalui serangan ketenteraan maupun sekatan terhadap bantuan kemanusiaan. Beliau turut menyifatkan tindakan tersebut sebagai kezaliman yang bukan sahaja menimpa rakyat Palestin, malah turut memberi kesan kepada penduduk di rantau Asia Barat termasuk di Lebanon dan Iran. Sehubungan itu, beliau menggesa tindakan tegas dan usaha bersepadu daripada semua pihak bagi meningkatkan tekanan terhadap rejim Zionis Israel. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan akan menghubungi Perdana Menteri dan Menteri Luar bagi memastikan keselamatan aktivis Malaysia yang terlibat dalam insiden tersebut terjamin serta dibebaskan segera. Setakat 30 April, Menteri Luar Israel melaporkan kira-kira 175 aktivis daripada lebih 20 bot telah ditahan rejim Zionis itu. Dia sebenarnya NRW ni ataupun non-revenue water ataupun air tak berhasil ni, dia bukan satu perkara yang mudah ditangani kerana kos untuk terutama penggantian pipe lah. Tapi jangan ingat penggantian pipe tu saja yang boleh mengurangkan NRW. Banyak lagi perkara-perkara lain, tangki dia, menara, tank, valve dia, banyak alat komponen lain nak kena buat, kemudian kecurian. Ini semua perlu dilihat secara bersekali dan kosnya tinggi, sebab itu menyebabkan ramai yang tidak berminat untuk nak ganti pipe itu. Dia lebih rela bina loji baru. Sebenarnya kalau kira balik dari segi kos, lebih murah buat penggantian pipe daripada buat loji baru. Di Selangor lah, dia cerita Selangor. Negeri lain mungkin tak lah, sebab mereka mempunyai air yang banyak dan kawasan yang tengah negeri lah. Jadi kos sebenarnya sekarang ni loji pun bukan murah, loji rawatan air sangat tinggi. Tapi Selangor, ingat dulu kita mula-mula bila air Selangor dibentuk dengan menggabungkan 5 syarikat ini. Masa tu, that was bila tahun bila? 2018, 17. Masa tu, NRW kita 34%. 34 masih tak tinggi lah sebenarnya. Dengan negeri lain ada yang 50-60% pun ada. Tapi setiap tahun kita dapat turunkan, sekarang di sekitar 27%. Di Selangor ni, anggaran kos untuk nak turunkan 1%, kita memerlukan di sekitar 200-300 juta. Nak turunkan 1%. Dan lagi lama angka tu makin kecil, lagi tinggi kos dia. Lagi tinggi. Dia akan jadi 400-500 per 1%. Jadi jangan ingat 1% tu sikit je nak turunkan. Bukan mudah Sebab 1% of 6,500 juta liter. Jadi banyak. Saya pun tak ingat dalam figure, tak boleh quote, tapi lebih pada kalau last year it was 800 million untuk penggantian pipe saja. Sekarang ni saya rasa dah lebih 1 billion penggantian pipe yang telah kita implement. Dan dia sekarang ni lagi banyak. Kita letak 300 km sasaran kita. Tahun lepas kita berjaya 285 km. Saya ingat tu angka-angka tu. Tak sampai 300 tapi dekat. Biar kita dah ubah cara kita. Masalahnya bukan masalah pipe tu, masalah nak pasang tu. Sebab kita perlukan tutup jalan lah, itu laluan yang kawasan padat penduduk. Jadi itu yang lambat sikit. Majlis Perbandaran Kuala Langat MPKL mengeluarkan notis kesalahan terhadap seorang pelaku yang membuang sampah di Rizab Jalan Haji Amin, Kampung Labuhan Dagang, Banting pada 8 April lalu. Pihak berkuasa tempatan PBT itu memaklumkan tindakan tersebut diambil hasil pemantauan kamera pengawasan serta penguatkuasaan berterusan bagi menjaga kebersihan kawasan awam. Menurutnya, jika sabit kesalahan, pelaku boleh dikenakan tindakan kompaun RM1,000 mengikut Undang-Undang Kecil 3-A mencegah kekotoran MDKL 1994. MPKL sebelum ini mengeluarkan 6 notis kesalahan terhadap individu yang didapati membuang sampah di Rizab Jalan sekitar daerah itu.
Menurutnya, orang awam yang mempunyai sebarang maklumat atau aduan berkaitan aktiviti pembuangan sampah haram boleh menyalurkan laporan melalui maklumat tertera. Yang dialokatkan oleh Kerajaan Negeri Selangor adalah sebanyak 100 juta ringgit untuk penganjuran sukma di Selangor ni, dan kita cuba dalam keadaan sekarang ni untuk mengurangkan hampir separuh daripada kos asal. Jadi kemungkinan dalam range 40 juta ke 50 juta, kurang lebih lah. Dan sekarang ni kita sedang dalam proses untuk merangka angka-angka untuk pengurangan tersebut. Jadi banyak daripada pemotongan tu lebih kepada acara-acara bersifat seremonial. Kita scale down dan kita pastikanlah kos yang kita dapat ni adalah untuk kita laksanakan dengan sebaiknya penganjuran sukan. Sebab tu saya sebut tadi, sukan sukma ni bukan untuk kita raikan ahli politik, tetapi untuk kita raikan atlet dan juga potensi-potensi bakat-bakat muda kita. Dari segi venue memang ada impact lah, terutamanya dari segi venue perasmian dan sebagainya. Kita terpaksa call off majlis perasmian di Lita Lumbu Sepang yang telah kita war-warkan sebelum ni, dan untuk majlis penutup pun kita akan susun semula. Maksudnya majlis perasmian penutup kita akan buat secara cara lain lah nanti. Ini akan diumumkan daripada masa ke semasa oleh pihak penganjur. Jadi kita nak pastikan acara perasmian ini bersifat simbolik. Maksudnya kena ada jugalah. Pasal kalau ikutkan tak boleh tak ada terus. Cuma kita nak pastikan ianya bersifat sederhana. Kalau di Selangor kita tidak ada bina sebarang infrastruktur barulah. Alhamdulillah kita dah ada kemudahan-kemudahan asas ataupun kemudahan sukan yang sedia ada. Seumpama pusat akuatik, stadium ni kita dah ada. Jadi apa yang kita lakukan ni naik taraf. Biasalah naik taraf ni daripada masa ke semasa. Dan kita tak tumpu proses naik taraf kemudahan ni hanya untuk sukma. Jadi selepas sukma pun masyarakat boleh terus gunakan. Jadi ini perkara berbeza. Cuma sukma ni kita memang tumpu kepada pengurangan kos lah. Allowance sukarelawan Sukan Malaysia Sukma 2026 kekal meskipun langkah pengurangan kos penganjuran dilaksanakan. Esko Sukan Muhammad Najwan Halimi bagaimanapun berkata, jumlah sukarelawan dikurangkan kepada sekitar bawah 5,000 orang berbanding lebih 30,000 permohonan diterima sebelum ini. InsyaAllah kita takkan efek kepada allowance. Cuma untuk sukarelawan kita terpaksa kecilkanlah. Kalau ikutkan kita terima pendaftaran untuk sukarelawan lebih 30,000 dan memandangkan situasi yang terkini ni kita terpaksa kecilkan skop sukarelawan tu mungkin bawah daripada 5,000. Dan kita akan lihat nantilah keperluan-keperluan untuk sukarelawan ni ditempatkan di venue dan ada penugasan khusus kepada mereka. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Tertinggi Sukma 2026 di Menara Kementerian Belia dan Sukan KASB. Sebelum ini dilaporkan pada 25 Mac, seramai 31,838 individu mendaftar sebagai sukarelawan Sukma 2026. Menurut data di laman rasmi Sukma Selangor 2026, penyertaan tertinggi direkodkan bagi acara badminton dengan 2,648 sukarelawan diikuti bola tanpa dewan 1,653 orang dan akuatik 1,099 orang. SNCC mengesahkan bahawa sebanyak 22 buah kapal flotila yang dinaiki oleh 186 orang telah dipintas dan terputus hubungan serta diceroboh secara langsung. SNCC mengesahkan 6 buah kapal yang ditahan serta diceroboh melibatkan 10 rakyat Malaysia, dan peserta ini adalah daripada kapal Arkam 3 iaitu Zainal Rashid bin Ahmad atau ZRA, Eros 1 Osman bin Zulkifli, Dr. Jihan Alia binti Muhammad Nordin, Espai, delegasinya adalah Muhammad Syamshir bin Muhammad Isa, kapal Bianca BCN, 4 orang delegasi Malaysia iaitu Hazwan Hazim Dermawan, Muhammad Hanafi bin Muhammad Salim, Ahmad Musa Al-Nuwairi bin Kamaruzaman, Nur Helmi bin Abdul Ghani,
Kapal seterusnya Freya, iaitu Muhammad Rizal bin Amzah, dan kapal terakhir iaitu Maria dinaiki oleh Muhammad Muhsin bin Zaidi. Rakaman audio dan visual yang diperolehi oleh SNCC membuktikan pihak IOF menggunakan naratif palsu bagi menjustifikasi serangan amaran dan juga menyebabkan naratif ini berlegar di media sosial. Pihak rejim sangat terdesak dan melakukan tindakan yang kita kata tindakan pengecut, sangat awang, dan kita berada di perairan antarabangsa. Kita yakin dengan ketumbukan seluruh dunia termasuk daripada Malaysia telah menyebabkan pihak rejim berasa goyah dan juga membuat provokasi awal. Mungkin untuk mengugut, untuk menghentikan gerakan besar-besaran yang paling bersejarah dalam dunia, iaitu kapal-kapal terbesar untuk masuk ke Gaza. Kita perlukan sokongan daripada pihak kerajaan untuk melihat apa saja keperluan, khususnya dari sudut keselamatan, khususnya dari sudut urusan diplomatik dengan Greece dan juga dengan Turki. Marilah kita melaksanakan solat hajat dan juga bacaan qunut nazilah bagi memohon perlindungan serta keselamatan buat seluruh delegasi misi, khususnya rakyat Malaysia yang ditahan dan terputus hubungan.